أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Muka-muka muka sebelah kat mana? Baris Allah ketiga, wa ammal jaizu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala. Wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Tak cari ya? Cadah tak? Cadah tak? Amma burhanu wujudihi. Situ. Adapun tanda kata adanya Allah Ta'ala tu mengikut dada tu. Adapun tanda adanya Allah Ta'ala itu fahuduthul alami. Kot tu. Ni orang yang dalil lah wajib kita tahu ni. Tak tahu berdosa ni. Salah, tak tahu salah berdosa, fasik hukum dia. Fasik ni maknanya tak sah jadi wali nikah, tak sah wali hakim apa-apa. Dia panggil apa kalau wali hakim cerita lain. Dia ada kelonggaran dalam hukum syarak wali hakim ni walaupun dia fasik pun. Kalau wali kita ni bapak jadi wali nikah anak tu tak sah kecuali berlaku atas pendapat yang kata pendapat dhaif kata sah juga. Asyik baik khilaf juga ulama khilaf. Kalau ulama sepakat kata benar lagi tau. Ni tak ada dalil ni ulama hukum fasik. Ulama hukum fasik tak boleh dinikah. Tapi di Malaysia lah kalau tak silap banyak ambil pendapat luar, pendapat mazhab lain yang mengatakan bukan tak ada mazhab lain. Dalam ashab Syafi'i pun kata ada pendapat dhaif. Wali fasik boleh. Amma burhanu, adapun tanda, maksud tanda ni dalil lah, bukti wujud ni adanya Allah Ta'ala itu fahuduthul alami, maka baharu segala alam. Tu kita letak dulu makna satu-satu. Apa makna huduth? Huduth dia makna dia ada permulaan. Kita ambil makna guna mudah. Ada permulaan bagi wujudnya. Tu benda huduth. Ada permulaan ataupun ada mula bagi wujudnya. Ataupun kita nak kata baru ada. Benda baru ada. Tu huduth, baru ada. Alam, apa makna alam? Kenal dulu kalimah-kalimah yang kita sebut ni. Sebut alam, huduh pun tak tahu makna. Alam ialah kullu mawjudin siwallah, tiap-tiap benda yang ada selain Allah ataupun tiap-tiap perkara selain Allah. Tiap-tiap perkara selain Allah dipanggil namanya alam. Masuk habis. Kalau kita kata alam ni langit dan bumi, orang tanya pula bintang. Bintang pun alam lah. Bulan alam juga. Syurga alam juga. Lembu, kambing, letih lagu tu.
La tiap-tiap benda selain Allah tu alam. Habis kap mati situ. Tu definisi ulama letak. Orang ngaji ilmu sufik lah, awak jantan nak kuduk celah tu pula dah. Hang jantan weh. Lah tu. Terkejut tu. Maka dia panggil ulama mengaji usul fiqh tu kaedah nak buat definisi ta'rif, dia mesti jamik dan manik. Jamik manik. Dia mesti definisi tu dia mesti nak meliputi tiap-tiap perkara selain Allah. Tu meliputi habis semua. Mesti manik. Manik dia menegah daripada makna yang tersebut. Allah keluar. Dah selain Allah. Betul. Tiap-tiap perkara selain Allah panggil nama alam. Lepas tu patah pun kita patah balik pula. Dalil, bukti yang menunjuk kata Allah ada apa dia. Baru alam ni. Kita susun makna tadi. Baru makna benda ada mula. Alam benda selain Allah. Tiap-tiap perkara yang selain Allah ni benda ada mula. Tu bukti menunjuk kata Tuhan ada. Ni baru cara terjemahan baru. Bukan maksud lagi. Bukan jadi dalil lagi. Sebab kita tak nampak lagi wajah jalan kok mana benda baru ada ni jadi bukti Tuhan ada. Benda baru ada jadi bukti yang menunjuk kata Tuhan itu ada. Mesti begitu. Kita ambil mudah-mudah dulu sebelum kita nak laluan kitab. Kok rasa payah sekali laluan kitab. Sopo botol ayak ni duk ada atas meja ni. Kita nak kata botol ayak ni tak ada siapa beli, tak ada kelang buat dia, tak ada siapa cetak tulisan, tak ada siapa duk olah dia dan sebagainya. Kita tak boleh terima. Orang tanya macam mana botol ayak ni boleh ada atas ni? Tak tahu. Tiba-tiba ada. Tak boleh tiba-tiba ada. Kau hang tak tahu? Tak, saya tahu. Hang tahu lagu mana? Tiba-tiba ada. Tak ada siapa beli, tak ada siapa buat. Tak boleh. Kita fikir tak boleh. Sebab apa kata tak boleh? Sebab dulu tak ada. Masa meja ni main, botol ayak ni tak ada. Lah ni baru ada botol ayaknya. Mesti ada orang letak dia, orang beli, pergi ambil main letak dan sebagainya. Nak tahu? Tu baru botol ayak kita kata besar ni. Besar ni baru botol ayak. Dah apa kita nak kata langit bumi hak berjuta kali ganda pada ni. Kalau benda ni, benda kecil pun kita tak boleh terima nak ada dengan sendiri. Benda besar dia panggil mimbabil aula, daripada bab keutamaan. Lebih utamalah otak kita tak boleh terima. Dia tak boleh berlaku kata benda kecil boleh jadi tak ada yang ada, mesti ada yang buat. Mesti ada pergi beli dia, mesti ada hak buat dia. Benda besar, benda besar tak apa, tak ada hak buat. Mana boleh? Benda kecil pun anda tak terima dah. Kalau benda besar patah lagi. Tak? Kalau hak kecil tu pun hang tak terima dah. Kalau benda besar, lebih lagi hang tak boleh terima. Kata tak ada hak buat dia. Tak ada hak buat dia tu kita memang tak boleh terima dah. Mesti ada hak menjadikan, mesti ada hak buat dia. Tu kaedah kata nak ambil. Kita misal, kut nampak botol ayak ni kecil sangat. Ambil besar sikit surau ni. Surau ni orang tanya siapa buat, tak ada siapa buat. Kipas lampu, cat ke apa kau ni dengan kursi meja main mana? Dulu tak ada, dia kata. Lepas tu ada. Lah tahu lah, lepas tu ada. Ada lagu mana? Siapa buat? Tak ada siapa buat. Tiba-tiba beru ada. Mesti ada hak buat dia. Mesti ada tukang dia. Kita tak boleh terima surau besar ni tiba-tiba ada dengan sendiri. Mesti ada hak tukang buat dia. Dan langit lagi besar pada surau ni, mestilah lebih ada yang menjadikan dia. Bila kita kata ada yang menjadikan tu ada yang menjadikan tu, ada tu hak Arab kata wujud tu. Hak kita mengaji sifat pertama ialah wujud. Maka kita sabit di hati kata, ada tukang buat. Ada tukang buat ni. Rumah ni, surau ni, bangunan tu mesti ada tukang hak buat dia. Siapa dia tukang tak kenal lagi. Lagu tu alam ni mesti ada tukang hak buat dia. Langit bumi mesti ada tukang buat dia. Sebab dulu dia tak ada.
Lepas tu tahu mana langit dulu tak ada, kita beranak duk ada-ada. Saya kita tengok ke mana orang yang kot tu pula. Saya kalau pergi melajak terus sangat pun tak boleh kau selera habis pula. Li'annahu, kerana bahawa sungguhnya, jikalau lam yakul lahu muhdithun, jikalau sungguhnya tiada ada baginya, tak ada baginya, bagi mana? Bagi alam. Jikalau tiada ada baginya, bagi alam itu muhdithun, yang membaharukan. Ingat tu tadi, huduh makna ada mula, benda ada mula, ada permulaan. Tu huduh kita kata tadi. Tu ada permulaan. Kalau muhdith, yang membaharukan, kita tukar layak, yang memulakan. Huduh ada mula. Siapa yang bagi ada mula? Situ. Siapa yang bagi mula ada dia tu? Tu dia panggil muhdith. Perkara yang memulakan dia. Dalam bab ni kita maksudkan ialah Allah lah. Allah lah panggil muhdithun. Allah lah yang memulakan dia, memulakan alam. Cara dalil pula kita nak ambil kaedah dia, ambil kok balik gulawan. Cara kita nak menetapkan dalil. Al-umur la tatadihu illa bi adadadiha. Tiap-tiap perkara tak boleh jelas kecuali kenal lawan dia. Jadi kita nak kata alam ni mesti ada Tuhan. Kita nak pegang ni, kata Tuhan ada ni, lagu mana nak pegang? Kita pegang dah kecil lagi dah. Ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Tanya biasa tengok, tak biasa tengok. Biasa pegang, tak biasa pegang Tuhan lagu mana? Habis Tuhan kata Tuhan ada kat mana? Ni sebab ada mula alam ni. Alam ni dia ada mula. Bila benda ada mula, dia kata kalau tidak ada baginya, bagi alam ni, yang memulakan dia, yang membaharukan dia, bal hadatha bi nafsihi, bahkan bahkan situ dia kata ke mana? Tetapi baharu ia dengan sendirinya. Dia panggil bal dengan makna lakin. Dia pakai bal dengan makna lakin. Kalau pakai bal makna lakin, dia pasal dia perlu ke tetapi lagu tu. Kita dah nampak Zuhir kok bahkan, bukan tetapi. Jikalau adalah baginya tu, jikalau tidak ada, tiada adalah bagi alam itu yang membaharukan, bahkan, kena buh tu, kena buat topik lain, bahkan hadatha bi nafsihi, bahkan hadatha, apa hadatha? Ada ia dengan sendirinya. Tu dia terjemah tu baik pergi dulu tinggal sat kita buh asing tepi pendek atau nak tulis pun. Bahkan ada ia binafsihi dengan sendirinya. Tu. Ni cara kita nak ambil dalil kata ada Tuhan lagu mana? Kata Tuhan tu ada. Tak usah duk kira lagi Allah kau nama dia, tak usah duk kira. Kita nak pegang kata Tuhan tu ada. Tuhan yang tuan bagi alam ni ada. Kita cara ambil dalilnya, kita bawa otak kita. Kalaulah tak ada makhluk ni, tak ada yang bagi ada dia, yang membaharui bagi ada dia daripada tak ada. Dulu makhluk tak ada, lepas tu lah dia ada. Bila dia nak ada ni, kalau kita kata tak ada yang membaharukan alam ni, tak ada yang mengadakan alam ni, tapi lagu mana? Bahkan ada dia tu, dia ada dengan sendiri. Kita ni ada sendiri, bukan Tuhan buat. Langit bumi bukan Tuhan buat, ada sendiri. Dulu tak ada, lepas tu tiba-tiba dia ada sendiri. Lagu mana kita nak kata? Jawabnya, jawab lau, lazima an yakuna,
maka lazimlah, dia kata lazimlah, yakni nescaya lazimlah. Apa makna lazim? Kita panggil mesti. Mestilah ayyakuna, bahawa ada ahadul amraini, ada salah satu daripada dua pekerjaan. Baca dulu, tak faham pergi dulu, saya tahu orang lain. Bahawa ada salah satu daripada dua pekerjaan al-mutasawiyaini, yang bersamaan kedua-dua. Dua pekerjaan tu yang sama berat, kita kata juga. Yang bersamaan kedua-dua, musawiyan. Apa musawiyan? Payah sikit nak ibarat tu. Lagi dia tulis apa tu? Dia tulis apa dia tu? Kita nak musawiyan, lagi sama ia. Tu mai ke mana samati tu? Lagi musawiyan, bagi taulannya. Tu dia tulis apa tu? Tengok dia tulis apa tu saja. Tak nampak. Bukan tak nampak, tapi tak faham dia tulis apa. Lagi samati. Apa samati? Boleh baca tak? Saya nak lagi sama tu ya, tapi T tu kok lah maksud dia ada pula benda apa. Lagi sama ia bagi taulannya. Taulan ni bagi pasangan, maksudnya sahibih itu bagi pasangan dia. Bagi pasangannya. Rajihan alaihi. Dia tulis situ yang berlebih-lebihan. Kok tu pula yang berlebih-lebihan atasnya bila sababin, dengan tidak ada sebab. Kena berhenti situ. Tengok. Lah pening baca dah. Tu kok dia terjemah lagu tu. Kita tengok bagi terjemah lagi mudah-mudah, bagi buat mudah-mudah. Jadi dia kata kalau alam ni berlaku dengan sendiri, ada dengan sendirinya, dia jadi ke mana? Dia jadi ke mana? Dia kata lazimlah, mestilah, bahawa adalah salah satu daripada dua pekerjaan. Salah satu daripada dua pekerjaan. Maksud dua pekerjaan di sini apa dia? Kena buat situ dulu, kena tafsir situ dulu. Apa dua pekerjaan di sini? Yakni ada dengan tak ada. Yang sama bersamaan kedua-duanya. Yang bersamaan kedua-duanya ni, dia sama. Ada dengan tak ada, dia jadi sama berat. Adalah satu daripada pekerjaan yang bersamaan kedua-dua ni, dia panggil apa? Musawiyan li sahibihi, yang lagi sama bagi taulannya, bagi pasangannya. Jadi rajihan alaihi, yang lebih, yang berat di atasnya bila sababin. Lagu mana? Nampak tak masalah lagu mana? Dia lagu ni ayyakuna ahadun, bahawa adalah salah satu daripada dua pekerjaan. Kita suruh tobik situ ke mana? Yakni ada dengan tak ada. Ada dengan tak ada ni dia sama berat. Dia sama berat. Nak pergi apa nampak ke mana? Kalau kata masa ada sikit lagi, tak apa nak tarik whiteboard. Bawa makan pembok bawa makan pembok. Mai tarik whiteboard Ustaz, nak tunjuk gambar sikit kan sikit lah, kita ambil 5 minit 10 minit nak lagi nampak. Kalau duduk tumpu kitab tu dia tak nampak, tengok muka tak ada pening. Lagu ni dah dia lagu ni
Dia perkara yang ada dengan tak ada, dia kata sama. Kita buat dalam bentuk lagu ni, kita buat kaki-kaki. Betul. Betul. Duduk lah. Ni kalau ni ada, ni tiada. Ni dia ada tiada ni dia panggil makhluk kan ni. Ni dua-dua ni dia panggil alam. Dia panggil makhluk. Dia panggil alam. Ni alam. Dia asalnya termasuk alam ni kita. Kita ni ada ke? Tak ada. Pada asalnya kita ni tak ada. Masa kita tak ada ni, kita duduk dalam keadaan sama berat. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Ni atas satu kaum, atas satu pendapat yang mengatakan makhluk ni sama berat. Sebelum kita ada ni, saya dulu tak ada. Saya dulu tak ada. Masa saya tak ada tu, saya nak ada boleh ke tak? Nak ada pun boleh. Duduk atas tak ada pun boleh. Jadi sama berat antara ada dengan tak ada. Baik. Masa saya tak ada ni, masa saya tak ada ni, sama berat dengan ada. Tiba-tiba saya ni jadi ada. Bila ada, dia jadi berat kan? Dia jadi berat. Tak, kok balik. Kok lah, kata ni. Ni dia jadi berat, kok balik ada. Dia jadi gitu. Kok balik ada ni dia berat. Ringan kok balik tak ada. Ringan kok balik tak ada. Tak ada saya ni tak dah lah. Jadi ada, berat kok balik ada. Lepas tu dia tanya, dia kata dalam kitab tu ke mana? Jadi rajihan bila sababin. Dia jadi benda ni, kalau kita nak kata tak ada Tuhan, berat kok balik ada ni, dia berat dengan tak ada sebab. Tak ada, maksudnya tak ada pemberat. Kita ambil misal kati lah, tentang kati. Kita ambil kati tu, kati, tiba-tiba kati sebelah sini ni, dia nak jadi berat. Dia jadi berat ni dengan tak ada pemberat. Ni tak ada pemberat duduk atas dia. Kita boleh terima tak? Boleh terima tak? Mana boleh terima? Mesti ada pemberat yang memberatkan dia. Bila kita cabut pemberat, dia bersama kan? Bersama. Lepas tu masa kita nak memberatkan sebelah kiri, mesti kita kena letak pemberat. Baru pemberat, baru dia akan berat sebelah pihak. Baru dia berat sebelah pihak. Sebelum dia berat sebelah pihak, dia sama. Kita letak pemberat. Lagu tu lah kita panggil ada dengan tak ada. Asal ada dengan tak ada ni, benda sama berat. Tiba-tiba kita berat kau balik ada. Sebab kita ada. Hari kita ada kan, bermakna kita ni berat kau balik ada. Adakah kita nak berat kau balik ada ni dengan tak ada pemberat? Gitu. Jadi pemberat ni yang dimasukkan dia Tuhan lah. Kita dulu ada dengan tak ada sama berat. Tiba-tiba tak ada dengan ada sama berat. Tiba-tiba berat kau balik ada. Mana boleh berat dengan sendiri kerana Tuhan tak buat boleh ada. Ni kita nak buat hujah ni, misal di sini kita umpamakan dengan Tuhan. Kita misal dengan Tuhan, kita buat misal Tuhan ni yang memberatkan bagi kita ada. Ni nak buat dalil sifat pertama, kata Tuhan mesti ada. Kalau Tuhan tak ada, lagu mana kita daripada sama berat lagu ni nak berat kau boleh ada? Nampak? Untuk ni lah. Tak apa. Lepas tak apa. Hudu-hudu tu. Kalau kata tumpu kitab, dia pening. Dia kena lukis lagu tu. Dia kena lukis-lukis tu. Jadi tu atas satu qaul, atas satu pendapat lagi ulama dia kata lagu ni. Benda baru ni hak kita ni lah asal tak ada kan. Asal tak ada. Dia kata bukan sama berat, bahkan berat kok balik tak ada. Kita ni berat kok balik tak ada. Kita ni bukan sama berat saja. Sebab apa dia kata berat kok balik tak ada? Sebab memang asal kita tak ada. Memang asal kita ni tak ada, maka kita ni berat kok balik tak ada. Tiba-tiba lah ni kita ada.
Hak tadi ada tadi ringan kan? Ada tadi ringan. Tiba-tiba hak balik ni belah tak ada. Kita misal cicit kita tak ada lagi. Cicit kita belum ada. Ni cicit kita berat kau balik tak ada. Ringan kau balik ada. Tiba-tiba cicit kita ni meruk ada. Bila ada cicit kita ni, kita boleh terima kau dia berat penimbang kau balik ada dengan tak ada pemberat. Kita fikir mana boleh. Mata kilo dia naik sebab ada pemberat. Lagu tu kita dengan duduk daripada tak ada tiba-tiba berat ada sendiri. Boleh ke nak ada sendiri benda tak ada? Tak boleh. Bila tak boleh tu maknanya mesti ada yang memberatkan. Kalau mikyah di kita, mesti ada yang mengadakan. Maka terbit natijah keputusan di hati, oh Tuhan mesti ada. Tuhan mesti ada. Nak sebab kita ni benda tak ada, nak ada sendiri tu mustahil kalau tak ada yang mengadakan. Umpama kilo, mata kilo tu. Asal tak ada, tiba-tiba berat boleh ada. Mana boleh berat sendiri? Tu lukis tu. Dia berat dengan tak ada sebab. Tak ada sebab. Kalau kita misal kati tu, kati duk dua sama dua daun. Tiba-tiba rak tu. Loh, macam mana sengit sebelah? Rosak kah? Dah tak rosak ah. Habis tu siapa sengit sebelah? Mesti ada berat sebelah, ada sebab tu. Contoh tu kita tak boleh terima dengan tak ada sebab. Wa huwa muhalun, dan iaitu mustahil. Tu mustahil. Kita tak boleh terima. Maka kita dapat keputusan hujah daripada tadi tu kata mesti ada Tuhan hak buat. Dia kot tu. Maka dapat satu akidah kata ada Tuhan. Nama tak tahu, nama tak boleh dapat dengan dalil akal. Nama tawakuf, nama didapatkan dengan nas daripada Quran hadis. Yang kita tahu nama Tuhan yang buat kita daripada tak ada kepada ada ni Nabi apa? Kita tak boleh reka nama Tuhan, tak boleh reka. Dia tak boleh reka nama Tuhan. Tu satu, kita dapat keputusan Tuhan mesti ada. Lo ni nak cari pula keputusan lagu ni pula. Ustaz tahu mana alam ni semua baru? Dia main lagu tu pula. Kita beranak langit ada lagi? Ada dah dah. Siapa biasa tengok Tuhan buat langit? Saya tak biasa tengok Tuhan buat langit, Tuhan buat bumi. Jadi kita tahu mana alam ni semua baru. Dia ada tanda dia pula. Tak apalah, kita dah tahu Tuhan ada. Kita berdalil kepada benda yang dulu tak ada kemudian ada. Macam diri kita sendiri dulu tak ada kemudian ada. Masalah dia pun buat hujah. Hang bisa tengok langit Tuhan buat. Hang tahu mana pasti ada pencipta langit, bumi. Hang beranak dah ada dah. Ni nak buat cerita pula ni. Dalil hudus baru alam ni apa dia pula dah. Takat tu dah lah. Tak kira temuk payah ni. Baik, wallahu a'lam. Sama semula. Hak mana nak tengok depa ni duk tengok live TikTok tu, nanti tunggu dah 3-4 hari nanti depa keluar dalam dalam video